مكتب شؤون حجاج المملكة الماليزية المتحدة telah dianugerahkan award Labbaitub untuk tahun keempat berturut-turut, alhamdulillah. Dan malam ini yang lebih menarik lagi, kita telah menerima anugerah tertinggi. Korang tahu tak yang Malaysia menang besar dekat Mekah? Diamond Award Labaitum bagi pengurusan jemaah haji terbaik di dunia. Bukan Tengoklah musim haji tahun ni, jemaah daripada Malaysia dapat pengiktirafan daripada Kerajaan Arab Saudi, pengurusan terbaik. Dia pengurusan terbaik itu dia We are saying the Malaysian and also Indonesian Muslim. It's respectful and Saudi is not like that. Saudi is also more like similar. We love the Malaysian. Alhamdulillah. Hampir setiap tahun Kerajaan Arab Saudi ataupun petugas Arab Saudi selalu sebut Malaysia very organised, very disciplined. Kanak-kanak tersebut berjabat tangan, membongkokkan kepala dan menyentuh bahagian belakang tangan dengan dahi mereka. Williams memuji tindakan kanak-kanak tersebut dalam menghormati dan menyanjungi nilai kekeluargaan yang dimiliki mereka. Kenapakah seorang Menteri Haji Arab Saudi boleh berkata dengan begitu yakin bahawa jika semua jemaah haji bersikap seperti jemaah Malaysia, urusan paling besar umat Islam di dunia ini akan jadi jauh lebih mudah? Kenyataan ini bukan pujian kosong. Ia datang daripada pengalaman sebenar melihat sendiri disiplin, adab dan akhlak jemaah Malaysia di Tanah Suci. Dan bila sebabnya dibongkar, ramai tersentuh tanpa sedar. Jemaah haji Malaysia dikenali bukan kerana jumlah mereka, tetapi kerana cara mereka mengurus diri, beratur tanpa ditolak, ikut arahan tanpa membantah dan sentiasa menjaga masa. Bagi pihak Arab Saudi, ini bukan perkara kecil. Dalam lautan jutaan manusia, disiplin adalah segalanya. Dan Malaysia lulus ujian itu berkali-kali. مكتب شؤون حجاج المملكة الماليزية المتحدة Dan alhamdulillah pada malam ini adalah merupakan malam penutup bagi operasi haji yang dianjurkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Jadi bersempena dengan tamatnya operasi haji bagi tahun ini, Kerajaan Arab Saudi seperti biasa mengadakan ataupun memberikan penghargaan dan award kepada individu, kepada negara-negara yang telah memberikan perkhidmatan cemerlang kepada Duyufur Rahman. Jadi alhamdulillah pada malam ini sekali lagi tabung haji Kerajaan Malaysia telah dianugerahkan award Labbaitub untuk tahun keempat berturut-turut, alhamdulillah. Dan malam ini yang lebih menarik lagi, kita telah menerima anugerah tertinggi ataupun apa yang disebut sebagai Diamond Award bagi pengurusan haji yang terbaik. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Berbahagia Tan Sri Rashid Husin sebagai pengurusi tabung haji, Tuan Haji Mustaqim Muhammad CEO, dan juga Tuan Haji Syam Harun serta semua warga kerja tabung haji, khususnya kepada petugas-petugas haji dan juga sahabat maktab yang kesemuanya telah bekerja keras untuk menyantuni dan memastikan perkhidmatan yang terbaik diberikan kepada jemaah-jemaah di Malaysia. Alhamdulillah. Jadi ini satu penghargaan tertinggi dan insya-Allah untuk tahun-tahun yang akan datang, tabung haji berjanji komitmen untuk meneruskan dan memberikan perkhidmatan yang terbaik, dan kita akan bekerja sama dengan Masyarik, Syarikat Masyarik Al-Masiyah untuk terus memastikan jemaah-jemaah haji kita berada dalam keadaan selesa dan seterusnya dapat menunaikan
haji dan memperoleh haji yang mabrur. Korang tahu tak yang Malaysia menang besar dekat Mekah? Diamond Award Labaitum bagi pengurusan jemaah haji terbaik di dunia. Bukan silver, bukan gold, tapi diamond. Top of the game. This is something yang kita semua boleh bangga. Tapi korang tahu tak apa maksud award ni? Ramai orang anggap tabung haji ni dia macam travel agency je untuk berhaji. Bayar, pergi haji, balik. Tapi hakikatnya, it is a whole logistic nightmare yang tabung haji berjaya urus setiap tahun. Bayangkanlah ya, ada 30,000 jemaah Malaysia di sana. Cuaca 40 degree Celsius, kemah sesak, hospital, makanan, bas. Semua kena jaga. Sebab itulah tabung haji berjaya dapat award ni. Tapi biasalah, ada je yang cakap, alah, itu kerja diorang. Memanglah patut buat kerja dengan baik. Kerja memang kerja. Tapi nak buat sampai level dunia selut diorang tu bukan benda main-main. Ini bukan pasal buat kerja je ya. Ini adalah pasal integriti. Pasal amanah. Orang pergi haji nak ibadah, bukan nak tension. Kalau kemah rosak, makanan tak cukup, satu ibadah pun susah nak buat sebab dia hilang fokus. So, bila kerajaan Malaysia cakap nak buat post-mortem lagi, walaupun dah dapat Diamond Award, I respect that lah. Sentiasa kena ada improvement in every aspect. Sekarang dah bagus. Tengoklah, tahun depan maybe upgrade lagi, dapat 5 diamonds. Haji mabrur tu bukan sahaja limited kepada urusan jemaah, tapi ada juga tanggungjawab pengurusan untuk uruskan kita ni dengan baik. Dua-dua kena main peranan. Apa pengalaman korang bila pergi sana, tak kisah umrah ataupun haji, you tengok Malaysia dengan jemaah lain ada beza tak? Cuba cerita sikit. Orang Malaysia ni dia berbeza dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Melayu ni dia ada tertib, dia ada lemah lembut. Kita ni bila sampai di tanah suci ni, kita sangat berdisiplin. Seperti contohnya, kita ambil waktu makan lah. Waktu makan, kalau jemaah-jemaah macam jemaah ke jemaah ke apa semua, sambil ambil makan tu, sambil dia makan. Sambil berdiri tengah makan. Kelakuan orang Melayu kita kat sana memang sangat hebat tentang tertib makan. Tak adalah nak bawa sampai ke atas ke bilik apa semua berbanding dengan jemaah-jemaah daripada negara lain, bawa air panas, bawa nasi dalam lift menyebabkan tumpah dan sebagainya. Tapi orang Malaysia jarang buat macam tu. Dia ambil makanan terus je makan dekat situ, selesai. Dan kemudian bila mana keluar daripada bilik, cleaner hotel lah yang kongsikan pengalaman, dia kata setiap kali dia bersihkan bilik orang-orang Malaysia ni tak penat. Keadaan bilik dia sangat bersih, tak adalah sampai orang kata bantal entah ke mana dan sebagainya. Tertib. Dia kata masuk tu dia hanya tukar cadar, yang betulkan bantal sikit-sikit je. Dan kita tengoklah musim haji tahun ni, jemaah daripada Malaysia dapat pengiktirafan daripada kerajaan Arab Saudi pengurusan terbaik. Dia pengurusan terbaik tu, dia sedikit sebanyak dia berkait juga dengan jemaah. Kalau jemaah semua boleh ikut tata tertib, boleh ikut susunan, boleh ikut giliran dan sebagainya, maka pengurusan tu boleh jadi terbaik. Bukan tahun ni saja, boleh katakan tiap-tiap tahun dapat pengurusan terbaik disebabkan kerjasama daripada jemaah-jemaah Malaysia yang pergi buat umrah, pergi buat haji di sana. Apa yang paling menyentuh hati pihak pengurusan haji? Bukan pakaian seragam, bukan sistem moden, tetapi akhlak jemaah Malaysia. Tidak berebut, tidak meninggikan suara, tidak menyusahkan orang lain demi keselesaan sendiri. Menteri Haji sendiri mengakui, jemaah seperti ini mengurangkan tekanan, bukan menambah masalah. Setiap jemaah Malaysia sebenarnya membawa satu perkara besar, iaitu nama negara. Sebab itu mereka diajar bahawa ibadah bukan sekadar rukun, tetapi juga contoh kepada dunia. Dan apabila jemaah Malaysia beredar dari tanah suci, yang tinggal bukan hanya tapak kaki, tetapi kesan baik dalam ingatan manusia. Jemaah haji kita pada tahun-tahun lepas, kita kekalkan rekod kita terbaik daripada petugas-petugas haji, sahabat Makkah, dan juga para jemaah kita yang berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kita kekalkan kebersihan. Maksudnya, jemaah-jemaah haji kita bila mana meninggalkan Arafah, Muzdalifah dan Mina, kawasan-kawasan ini bersih. Tak ada sampah sarap. Contoh yang pun boleh nampak lah. Bila kita gerak dengan bas, kita tengok kawasan ini, kita
berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Jadi bukan saya sebut tuan-tuan dan puan, ini Kementerian Haji dan Umrah Saudi hampir setiap tahun menguji jemaah-jemaah kita bersih, disiplin. Saya ingat semalam kan Ibu Syakir, Dr. Rafiq, masa saya dan masa kita berada dengan beliau, dia kata kalaulah semua jemaah haji macam Malaysia, dia dah boleh tidur dengan tenang. Ya, ini adalah gambaran daripada Dr. Taufik Fauzan Arabiah. Maknanya selesanya beliau dan Kementerian Haji dengan tabung haji dan juga jemaah-jemaah haji Malaysia. Jadi dia secara joking lah dia sebut, dia kata dia boleh tidur dengan tenang. Jadi maknanya itu kita harapkan, sebab tu saya katakan kempen kebersihan ini adalah contoh terbaik yang kita nak bawa, dan kita akan membantu Kementerian Haji sebagai model yang terbaik yang boleh diikuti oleh jemaah-jemaah haji daripada negara luar. Where do you come from? Malaysia. Malaysia. Mashallah. Mashallah. My mom, she has been in Mecca. Oh. Hajj. She say, son, if you will go there, you can see in Malaysian people respectful and not smelling dirty. In other countries, Muslim is smelling, it's fading or something like that. But the Malaysian Muslim better than our Turkish Muslim. Alhamdulillah, insyaAllah. A lot of countries, friends, they come from Jordan and Lebanon. They are saying the Turkish Muslim is better than Arabic Muslim. But we are saying the Malaysian and also Indonesian Muslim, it's respectful and size is not like that. Size is also More like, similar. We love the Malaysian people. Alhamdulillah. Yeah, a little bit far. Jemaah Haji Malaysia antara yang paling disiplin di Tanah Suci. Bukan saya yang sebut, petugas Saudi sendiri yang puji. Kenapa Malaysia boleh jadi macam tu? Disebabkan sistem tabung haji yang sangat teratur. Nombor 1, kursus Haji Malaysia antara yang paling lengkap dalam dunia. Jemaah bukan setakat diajar cara buat haji, tetapi diajar step by step apa nak kena buat bila sampai dekat Mekah, dekat Madinah nanti. Cara bergerak, timing tawaf yang sesuai, laluan yang selamat, sampailah adab dan juga etika pun dimasukkan di dalam silibus kursus haji. Kedua, disiplin masa. Tabung haji latih jemaah kita disiplin masa. Bila nak berangkat, bila nak naik bas, bila nak masuk hotel, semuanya dah disusun sebelum jemaah berangkat lagi. So bila jemaah sampai dekat Tanah Suci nanti, jemaah Malaysia tak akan lut, sebab tu pergerakan kita jadi smooth dan juga teratur. Nombor 3, bimbingan Muntawif Malaysia. Muntawif kita bukan setakat bimbing bab ibadah saja, tetapi menjaga kumpulan, menjaga kebajikan dan pastikan semua dalam keadaan selamat. Sebab tu hampir setiap tahun Kerajaan Arab Saudi ataupun petugas Arab Saudi selalu sebut Malaysia very organised, very disciplined. Bekas pemain rugby New Zealand iaitu Sonny Bill Williams berada di Bandar Madinah Al-Munawwarah untuk menjalani ibadah umrah. Ketika berada di bandar suci itu, beliau didatangi sebuah keluarga Malaysia yang berkemungkinan penyokong beliau. Namun, apa yang berlaku selepas itu menyebabkan Williams tersentuh. Kanak-kanak tersebut berjabat tangan, membongkokkan kepala dan menyentuh bahagian belakang tangan dengan dahi mereka. Williams memuji tindakan kanak-kanak tersebut dalam menghormati dan menyanjungi nilai kekeluargaan yang dimiliki mereka. Kenyataan Menteri Haji Arab Saudi itu bukan pujian untuk dibanggakan, tetapi peringatan untuk dipelihara bahawa Malaysia dihormati bukan kerana kuasa, tetapi kerana adab dan amanah. Dan selama akhlak ini dijaga, Malaysia akan terus disebut dengan penuh hormat di bumi paling suci umat Islam. Jika ibadah boleh mengajar manusia menjadi lebih baik, maka jemaah Malaysia telah membuktikan satu perkara, Islam bukan hanya dilihat pada ritual, tetapi pada cara kita menjaga manusia lain. Arus Story bukan sekadar untuk dihayati, tetapi untuk direnungi. Arus Story dari lensa dan cerita bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.